Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Alhamdulillah. Salam sejahtera untuk semua adik-beradik FBO pada malam ini. Terima kasih kerana hadir pada malam ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Izinkan saya perkenalkan diri. Saya ialah Mazlina Abdul Aziz, supervisor di bawah rangkaian manager Faridah dan juga di bawah rangkaian speaker kita pada malam ini. Okey, terima kasih siapa yang masuk awal. Tahniah kepada anda semua. Alhamdulillah, syukur malam ini kita diizinkan untuk berjumpa sekali lagi dalam sistem day kita. Okey. So tajuk untuk malam ini ialah bukan hebat tapi konsisten. 5 langkah berjaya di Forever. Terima kasih kepada semua yang meluangkan masa untuk hadir. Kak Mas percaya setiap yang berada di sini mempunyai impian untuk mengubah kehidupan menjadi lebih baik. Ingatlah, kejayaan bukan milik orang yang paling hebat tetapi milik mereka yang tak pernah berhenti melangkah. So malam ini kita amat bertuah kerana akan bersama dengan seorang pemimpin yang berpengalaman yang akan berkongsi rahsia bagaimana konsisten mampu membawa seseorang mencapai kejayaan dalam Forever. Sebelum tu Kak Mas ingin mengingatkan kepada mereka yang buka kamera, sila menjaga penampilan anda dan pastikan sentiasa berada dalam mood senyap supaya tidak mengganggu tumpuan speaker. Terima kasih. Adakah anda sudah bersedia? Jika bersedia, komen 1. Terima kasih. Okey, Kak Mas perkenalkan diri ya. Dulu Kak Mas bekerja sebagai eksekutif di sebuah bank dan berkhidmat selama 32 tahun. So sekarang Kak Mas menjalankan bisnes Forever ni sepenuh masa sejak bersara pada tahun lepas dan bersyukurlah dapat melakukan aktiviti ini sepenuh masa. Okey, itu saja untuk Kak Mas. Sekarang izinkan Kak Mas menceritakan sedikit biodata speaker kita malam ini. Beliau adalah graduan dari UiTM dalam jurusan Ijazah Sarjana Muda Perakaunan. Beliau pernah berkhidmat sebagai pensyarah di College Unicorp dan MSU. Sebelum terlibat dalam Forever Living, beliau merupakan top stockist di local company dan pernah menjadi founder kepada produk baja. Bermula dengan Forever kerana ibu sakit lutut dan nak cari duit untuk susu anak. Beliau juga pernah mencuba MLM yang pertama. Setelah 3 tahun tinggalkan bisnes tersebut kerana sistem tidak memuaskan. Mencuba bidang trading, ekspor dan import baja Thailand, namun mengalami kerugian hampir 200,000. Pernah menolak sistem MLM dan akhirnya terbuka hati bila ibunya sakit kronik dan mencuba produk Forever Living. Kini beliau ada lebih 10,000 rangkaian dan mencapai income 1 juta dalam 5 tahun dan disetaraikan dalam buku Britishpedia Successful People in Malaysia. Antara pencapaian beliau, Soaring Manager, Top 3 PNM Malaysia 2018, Elo Ambassador Platinum Club, Global Rally 2500cc, Forever to Drive Level 3, Local Trip Taiwan 2017, Local Trip Bangkok 2018, Soaring Eagle Manager Cancun, Mexico 2021, Chairman Bonus Manager Level 1 2020, Chairman Bonus Manager Level 2 2021, Britishpedia Successful People in Malaysia, Top 7 Income Earners BOI Group dengan angka 536769 dan juga Elite President Club Members.
Okey, sebelum tu Kak Mas ingin memberitahu tentang 5 langkah kenapa kita perlu uh, apa pentingkan tentang 5 langkah ni. Sebab langkah ini bukan nak menyusahkan kita tetapi untuk menjadi panduan supaya kita tidak tersasar, tidak mudah berputus asa dan sentiasa bergerak ke hadapan. Inilah sebabnya kita perlu mendengar perkongsian malam ini dengan hati yang terbuka. Mungkin satu daripada 5 langkah ini adalah jawapan kepada cabaran yang sedang kita hadapi hari ini. Jadi marilah kita sama-sama kita persilakan speaker kita malam ini, MDM Ezalin Siddiq atau Coach Lin. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Mas, boleh dengar suara saya? Boleh. Okey, Alhamdulillah. Debar. Okey, kenapa berdebar? Sebab pukul 8 suku tadi, laptop saya tiba-tiba tak boleh buka dan saya dah restart 10 kali kan. Tak boleh juga dan saya terpaksa tukar ke PC. So, malam ni saya present pakai PC yang saya dah lama tak guna tau. So, semoga baik-baik je malam ni. Agaknya Allah nak bagi saya ilham, bagi ilmu luar biasa untuk anda semua kan. So, insyaAllah. Thank you Kak Mas, MC hebat kita pada malam ni. Okay, so Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin. Okay. So PC jangan buat hal malam ni. Saya nak bagi ilmu luar biasa kat diorang semua. Amin. Doakan ya. Ya Allah, ya Tuhanku. Alright. So kita nak tengok sekejap. Okay, slide saya. Okay Kak Mas, slide saya okey ke tak? Nampak ke tak? Saya kira minta bantuan banyak kat Kak Mas malam ni. Nampak tak slide saya? Kak Mas, Darwish okey tak slide Kak? Slide Belum. belum keluar lagi dari Belum keluar. belah saya dah. Okay, sekejap. Bismillah. Kejap. Okay, nampak tak slide saya? Belum. Tak nampak slide? Okey dah. Alright. Okay, nampak? Darwish okey tak? Okey, Kak Mas okey? Okey, nampak. Okey. Ya Allah, ya Tuhanku, kau mudahkanlah malam ni, ya Allah. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okay, so tajuk saya pada malam ni adalah tentang bukan konsisten, bukan hebat. Tapi kita nak konsisten. Okay, so apa tips ataupun apa 5 langkah nak berjaya di dalam Forever Living. Okay, so malam ni ada special sikit syllabus yang saya nak ajarkan kepada anda semua. So anda kena stay sebab malam ni saya nak bercerita tentang cash flow. Okay. So ada satu formula yang saya tambah dalam slide saya ni adalah tentang cash flow. Jadi anda semua kena stay, okay, sampai habis saya punya presentation. Okay. So kita nak tengok. Okay. So ini adalah pelan benih. Okay. So di dalam Forever, Sifu selalu sangat pesan dengan saya. Dia kata, kalau kita nak buat business Forever, kita nak present dekat orang tentang Forever, kita boleh bercerita tentang income. Okay, kita boleh bercerita tentang business. Sebab Forever Living adalah satu platform yang memang bisnesnya sangat-sangat luar biasa. Okay, dia sangat-sangat memberi duit dalam USD. Kita tahu insentif yang sangat-sangat dahsyat, produk yang sangat dahsyat, syarikat yang sangat dahsyat. Tapi ada satu benda yang you kena selalu ingat, kenapa orang boleh berjaya di dalam Forever adalah kerana sistem yang telah Sifu
bentangkan. Sistem ni lah sebenarnya kalau orang tanya macam mana saya buat SPM level 2 laju, macam mana saya boleh dapat MDM dalam masa 5 tahun. So saya betul-betul faham tentang sistem. Sistem yang Sifu buat ni, okay, dia memang tak ada dekat luar. Sebab Sifu dah kaji, okay, dah lama Sifu kaji tentang banyak sangat MLM dan 50 MLM yang Sifu kaji dan Sifu structure, okay, sistem ni mengikut jatuh bangun bisnes lain. Macam tu kan, macam mana untuk keluarkan satu formula yang sangat-sangat luar biasa. Alright, so kita nak tengok sebenarnya untuk you berjaya, permulaan dia adalah you kena duduk di plan benih. Actually kita ada 3 plan, tapi hari ni saya tak bentangkan 3 plan lah. Okay, saya hanya bercerita secara roughly. Kita ada plan benih, kita ada plan hutan dan kita ada plan pokok tuah. Untuk orang-orang yang baru masuk, kita akan fokuskan kepada plan benih. Okay, so apa yang ada di dalam plan benih? Okay, apa yang ada di dalam plan benih, you all kena hadap. Kena mahirkan apa yang ada di dalam plan benih. Okay, so di dalam plan benih, dia ada pecah kepada 3 bahagian yang sangat-sangat penting. Okay, yang pertama adalah peraturan rule 1 sehingga 3. Kita pernah belajar kan sebelum ni, rule 1 to 9 kan. So apa rule 1? Jangan putus asa. Apa rule kedua? Apa rule ketiga kan? Semua ni, rule ni, you all kena hafal. Okay, so hari ni saya tak bercerita dekat rule lah. Sebab saya nak ajar, sebab saya bukan bercerita tentang plan benih hari ni, okay. So saya nak ingatkan semula sahaja, okay. Yang kedua, apa pecahan yang kedua? Kita ada 3 keajaiban, okay. So apa 3 keajaiban tu? Okay, kita akan belajar 3 konsep. Apa 3 konsep? 3 konsep 5 langkah kan. Konsep yang pertama apa, konsep kedua apa, konsep ketiga apa kan. Lepas tu kita ada 3S. Macam mana nak membina satu company, satu legasi yang sangat-sangat kuat. Bermula daripada kita kena membina structure. Dalam ni nanti saya akan cerita macam mana kita nak bina structure yang kuat. Okay? Lepas tu daripada structure yang kuat, bila kita dah bina pasakkan kuat. Sebab tu kita ada 5 line, 5 leader kan. Maksudnya kita tak boleh pasakkan, kalau kita jadi je VIP, kita tak boleh masukkan mak ayah kita, adik-beradik kita, mak bapak kita kan. Suami, isteri tak payah. Sebab banyak soalan yang saya terima, Coach Lin, kalau saya join VIP, saya nak placing mak dengan ayah belah side mana? Tak perlu. Di dalam Forever, kita tidak perlukan benda tu. Okay, sebab apa? Sebab kita nak membina structure ni adalah daripada outsider. Maksudnya kita nak kukuhkan structure kita ni adalah dengan orang-orang yang betul-betul nak buat bisnes. Maksudnya baseline kita ni adalah yang betul-betul kuat. Maksudnya yang betul-betul boleh buat kerja. Barulah bila structure ni dibina, barulah dia akan jadi satu benda yang sangat solid. Kenapa dia solid? Sebab benda structure. Kita pasang piling, kita pasang tiang tu, semua tu kuat. Okay, that's why dia boleh jadi solid dan akhirnya walaupun you buat 4 sisi, walaupun you buat 8 sisi, you boleh still dapat income 5 angka. Best tak? Itulah pasif di dalam Forever. Bila sampai satu tahap, kan saya dah berada di tahap tu, bila you buat 4 sisi ke 8 sisi je, you boleh dapat income 5 angka. Best kan? Okay, so kita nak pergi sampai tahap tu. Okay, sebab apa? Sebab benda tu kena buat satu structure. Okay, satu structure yang solid, yang tidak tumbang dan sangat-sangat kuat. Ini adalah namanya pembinaan legasi. Alright? Macam belik lah hari ni. Okay. So, alright, boleh. So, yeah. Alright. So, apa yang ketiga? 3 HTC, head triangle. Kan kita belajar kan tiga segi tu. Ada nutrisi, ada detox, lagi ada immune kan. So benda ni adalah benda-benda yang wajib you all belajar. Okay, lepas tu 5 keajaiban. 5 prinsip. 5 prinsip yang you all kena hafal. Lepas tu 5 cc. 5 cc selalu tiap-tiap bulan kita sebut 5 cc, 5 langkah. Ini adalah salah satu yang saya nak ajar hari ni. 5 langkah kejayaan. So 5 langkah ni sebenarnya dia berada di dalam syllabus plan benih.
Okay, lepas tu 5 line 5 leader. 5 line 5 leader ni maksudnya kita membina tadilah, membina structure yang kuat, okay, supaya kita tidak tumbang. Okay, lepas tu last kali adalah 5 cabaran. 5 cabaran ni selalu saya pernah dengar Kok Sun pernah cerita, Ina pernah cerita kan, banyak sangat cabaran-cabaran di dalam Forever. Okay, jemput tak datang kan, semua tu cabaran-cabaran tu yang kita kena tahu dan kita kena hadap. Okay, so apakah key untuk sukses di dalam bidang networking? Yang pertama, key untuk sukses di dalam bidang networking adalah duplicate. Okay, maksudnya apa yang kita nak duplicate? Kita nak duplicate sistem. Okay, so sistem apa yang kita nak duplicate? Ini yang saya nak ajar pada malam ni. Okay, kejap saya nak buka chat. Saya nak baca chat. Alright, okay, so okay. So kita nak tengok kan macam mana, apa Coach Lee nak diduplicate-nya, apa yang kita nak buat. Okay, so ini adalah checklist. Checklist 5 langkah nak berjaya di dalam Forever Living. Sebenarnya checklist ni berada di dalam you all punya buku GEP. Tapi dia tak adalah macam ni. Yang ni saya dah cantikkan. So, apa konten dia memang ada dalam buku GEP you all. Jadi, you all memang kena selalu tengok, kena selalu hadam. Okay. So, yang pertama, selalu kan dengar apa ni, langkah nak berjaya dalam Forever, kena ada 100 orang prospek. 100 orang prospek. Tapi tak tahu kat mana nak cari 100 orang prospek tu, betul tak kan? Dengar je, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Lepas tu tak tahu nak buat. So first sekali, kita kena buat satu buku khas. Okay, satu buku khas untuk kita senaraikan dekat, untuk kita senaraikan prospek. Kalau kita tak ada buku khas, kita tak ada grup khas, okay, itu yang kita buat kerja membabi buta. Sebabnya kita tak ada tujuan. Kita tak ada matlamat. So, otak kita, saya selalu cerita tentang ras. Okay? So, ras kita ni macam tak tahu apa benda nak buat kau ni. Kau ni nak buat apa? Kau ni nak cari prospek tapi tak tahu siapa prospek tu kan. So, first sekali kita kena sediakan buku khas untuk buat list prospek. Okay, okay. So, Sifu dah bagi dah sebenarnya benda ni. Okay, so Sifu dah bagi macam ni. So, kita memang kena tulis. Jangan malas. Okay, sebab apa? Sebabnya, bila kita tulis, minda kita akan baca, akan buat. Okay, dia ni nak 100 orang. Okay, so kena habiskan dalam masa berapa lama? Okay, saya tengok. Dalam masa 2 bulan, 100 orang prospek. Tapi sekarang zaman dah canggih, 100 orang boleh dapat sehari. Kan? Mana-mana yang buat live, 100 orang boleh buat dalam sehari. So, ada satu lagi formula yang saya nak bagi dekat you all adalah you all kena buat 20 kali GEP setiap bulan. Okay, 20 kali GEP ni maksudnya macam mana? Maksudnya you all maksudnya you dah listkan 100 orang tu kan. You tandakan siapa yang dah you cerita tentang Forever Living. Okay, GEP ni tak semestinya you all kena present macam MDM present. Kan? Tak semestinya you all kena beria sampai sejam. Tak semestinya. GEP ni sebenarnya adalah presentation tentang syarikat. Maksudnya you cerita tak dekat orang tu. So buat live kan, hari-hari buat live kan, tapi tak pernah pun cerita. Masukkan je dalam grup. Sebenarnya cara yang paling tepat adalah you kena try. Sama ada call dia ataupun buat Zoom dengan dia ataupun WhatsApp dia personal. Kena ada 20 orang. 20 orang setiap bulan. Pick siapa 20 orang yang kita nak cerita tentang syarikat. Jangan asyik hantar je. Sikit-sikit hantar masuk kelas. Sikit-sikit hantar masuk kelas. Tak tahulah orang tu masuk ke tak. Lepas tu dah hantar masuk kelas. Lepas tu awak pun tidur. Senangnya kerja. Kan? So jangan begitu. So kena buat 20 kali. Ataupun 20 orang. InsyaAllah you memang akan settle you punya 5cc. Saya nak tanya kat you all kat sini. Siapa yang hari ni dah buat 20 kali presentation dekat prospek? 20 orang kita cerita. 20 orang. Tak kisahlah secara call ke, secara WhatsApp ke, tak kisah. Secara berjumpa ke. Siapa yang dah buat 20 kali? Type saya. Kalau tak buat, type saya tak buat. Saya tak buat. Tak? Ada tak? Ada tak kat sini? Ada tak you all?
Kita nak tengok, saya tak buat, tak ramai kawan, and introvert, saya tak buat. Belum buat sebab baru join tadi VIP. Okay, so sekarang ni, you all kena. Okay, boleh tak you all type dekat saya, ni dah berapa hari bulan dah korang? Dah 20 berapa hari bulan dah ni? 21. Korang dah buat berapa kali GEP? Type. Berapa kali you dah present dekat orang? Tak kisahlah call. Cik tadi masuk live saya. Cik nak tahu ya tentang Forever Living ni. Sebenarnya kan, Forever Living ni syarikat dia dah lama dah. Dia dah nak dekat 50 tahun. Cik pernah tengok tak botol alu kuning tu? Tak kisah. Macam tu pun okey. Siapa yang dah buat macam tu, hari-hari. Nampak tak Kak Farida? Hari-hari. Kalau orang kata 20 kali, dia dah 30 kali dah kot. 10 kali WhatsApp dalam Facebook. Saya tak buat, tak cukup 20 orang. So, boleh tak bagi tahu dekat saya dah berapa kali you buat? Boleh tak? Boleh tak type? Upline tak leader boleh tak screenshot berapa kali assignment diorang ni? 10 kali hari-hari buat dalam call prospect. Nampak tak Nurul Baiti? Sebab tu dia adalah dia adalah salah satu seorang speaker wajib hari-hari offline. Nampak dia? Good. Azri Rizwan 38 kali. Zuraida Zahid bagus 5 kali. Nampak tak? So maksudnya bulan ni dan setiap bulan you punya KPI adalah 20 kali. 20 kali, nampak tak, buat hari-hari. Tapi sekarang diorang ni dah buat satu hari 4 kali dah. Maksudnya 4 darab 30, 120 kali. GEP tu adalah Global Entrepreneur Presentation. Maksudnya kita present tentang company kita kepada orang. Kepada prospek lah. Maksudnya so ada 2 kali sehari. Good. Okay, dah 5 kali kan. So kalau boleh present tu personal. Lagi bagus. Right, so kita dah live kan. Bila kita live ni kita tak tahu ramai. Macam saya ramai sangat. So kita dah tak tahu dah 25 kali. Bagus kat Dani kan. Hari-hari sampai dah hafal kan tentang GP. Saya baru sekali. So make sure, pergi dekat buku ni, prospect list ni, tulis 20 kali ataupun 20 orang. So tick siapa yang kita dah bercerita tentang business. Boleh? Boleh semua? Boleh semua? Tak ingat berapa kali. Bagus. Hari-hari tu mesti 5cc. So kita nak tengok online. Sekarang ni senang. Macam mana tadi ada orang yang tanya, macam mana nak cari? Saya ni introvert kan. Saya ni tak reti nak buat. So kita nak tengok. So sebenarnya perkara yang pertama yang kita nak berjaya di dalam Forever Living, tak kisah dalam bisnes apa pun, kita kena susun jadual kita. Jadual kita kena jelas. Maksudnya kita kena susun. Kita tak boleh nak menunggu benda tu datang. Saya introvert, saya tak nak buat video, saya tak pandai. Kita tak boleh buat macam tu. Kita kena busykan diri kita. First tadi kita kena menulis. Saya selalu letakkan KPI saya menulis. Saya selalu letakkan KPI saya dengan menulis. Maksudnya setiap hari saya kena tulis berapa yang saya perlu buat. Berapa target saya. So, bila kita ada target, kita akan rasa kita punya tugasan ni sangat-sangat busy. Contoh macam saya kan. So apa yang saya wajibkan? So, you all ada tak semua media sosial? Ini perkara yang pertama you kena buat. You mesti kena ada media sosial. Kalau kat online, kita mesti kena ada media sosial. Ni contoh macam saya kan. Saya ada IG. Kita kemaskan lah. Saya ada 2 IG produk dan IG personal saya. Lepas tu kita kena ada TikTok kan. So benda ni kita kena buat. Kita tak boleh macam saya ni introvert, saya tak buat. Tak boleh. Buat dulu. Set up dulu benda ni. Lepas tu nanti baru fikir macam mana nak buat ni, nak letak apa kan. Macam contoh macam saya. Saya buat prospek melalui IG saya ni. Ada banyak medsos yang saya buat prospek. Nampak tak ni? Ni saya punya Telegram tau. Telegram saya apa yang nama dia? Ezalin Sidik. Your financial coach kot. So saya letak sini, nampak tak ni? Ada prospek dia tanya ni. So maksudnya prospek ni dia boleh datang daripada mana-mana. Sama ada IG ataupun FB kan. Lepas WhatsApp status, lupa saya nak masuk sini. WhatsApp status, So medsos kita semua kita kena pasakkan. Kita kena letakkan. Macam saya ada website saya jugalah. So bila orang masuk kan nak tahu bisnes saya memang dah sediakan benda-benda ni semua.
Okay, maksudnya dia boleh study. Oh, dia ni sebenarnya adalah leader. Sebab apa? Sebab saya dah pin kan kat sini. Contohlah macam ni kan, saya dah pin. So, dia orang tahu. Okay, tapi saya ni belum ada pengalaman. Saya tak ada apa-apa lagi, Coach Lin. Saya ni kan baru nak start. It's okay. Buat satu TikTok ataupun IG post je. Buat satu video post. Letak dekat TikTok, letak dekat IG, letak dekat Facebook. Maksudnya, dia tahu you adalah orang yang aktif. Kan, tapi bila you introvert, you tak nak buat kan, you nak berubah, you nak settlekan hutang you, tapi you tak bergerak, takkan ada Allah, takkan ada kejayaan tu kalau misalnya you tak bergerak. So bila daripada sini sebenarnya follow up ni tak semestinya kita call tau sebenarnya ni follow up ni. Follow up dia boleh jadi bila you sentiasa update di you punya medsos ni. Tak kisahlah sama ada IG story. You kena make sure you punya IG story ni sentiasa je berpusing. Sebab kita nak buat online kan, macam saya kan. Saya memang full buat online kan. Anak saya 5 you all kan. Saya minggu ni lagi lah sangat sibuk hantar anak, hantar makan, lepas tu hantar tournament sukan lah apa kan. Tapi kita boleh buat sebab benda ni bergerak. Benda ni dah ada. Kalau orang tengah tanya, saya tengah drive kan, dekat thread, bagus. Kalau orang tanya, Kak Lin, saya nak tanyalah, aloe vera ni makan ni macam mana? Terus Kak Lin, saya nak tanyalah, kalau misalnya aloe vera ni boleh buat kurus ke? Boleh. Saya terus bagi highlight yang clean 9 ni, nampak tak? Lepas tu dekat sini ada contoh Kak Lin, omega tu untuk apa? Terus saya bagi highlight kat sini. Nampak tak omega? Tak adalah susah. So bila saya bagi benda ni, maksudnya dia orang boleh terus masuk saya punya TikTok lah, TikTok ke IG ke kan. So kita dah bagi. So benda-benda ni sebenarnya bukan menyusahkan, tapi dia memudahkan. That's why saya kata you kena busy untuk buat produk activity ni. Untuk jadikan benda ni produktif. Maksudnya you kena susun gerak kerja you. Apa yang you nak buat. Tapi kalau misalnya you tak buat semua benda ni, mulalah you kelang kabut. Sebab saya selalu cakap dengan tim saya kan. Kalau tim saya selalu kata macam ni, Kak Lin, apa ni tak ada orang pun nak beli dengan saya. Kan, ayat biasa. Tak ada orang pun nak join VIP dengan saya. Saya akan check satu benda je. IG dah update? Tak. FB dah update? Tak. So, simple je jawapan saya. Allah, dia takkan bagi dekat kita kalau kita tak bersedia. Selalu cakap dengan tim saya kan. Kalau tim saya kata, kenapa live akak tak ramai pun orang? Akak dah buat hari-hari, tak ada pun orang masuk kan. So, jawapan saya simple. Allah takkan bagi kalau you belum bersedia. You punya Telegram dah komplit. You punya ayat dalam kolom tu dah komplit. Misalnya kalau orang masuk berpusu-pusu sampai 70, satu sesi. Masukkan betul-betul 70. Bila orang tu tanya kan, ini company apa, company ni berapa lama kan, you tak prepare apa benda pun. So macam mana? So macam saya dah prepare lah dekat highlight saya ni memang dah ada. So ayat-ayat pun saya memang dah ada di dalam saya punya Telegram. Tak cukup bersedia. Betul tak? So maksudnya sekarang tugas you adalah susun. Susun untuk bersedia. So baru Allah tu akan bagi. Bila kita tak bersedia, kita punya minda pun sebenarnya tak bersedia juga. So, daripada situ, baru Allah akan bagi sikit-sikit. Kan? So, bila benda ni jadi, bila kita dah follow up, kan? Bila kita dah sentiasa update, dia automatik akan jadikan diri kita ni sebagai leader. Dan bila kita bersedia untuk menjadi leader, baru Allah akan bagi kita untuk build people. Baru Allah akan bagi untuk kita bantu orang lain. Sebab kita ni dah boleh lah. Dah boleh nak bergerak dah. Betul tak? Tak cukup bersedia. Okay, good. Okay, cuba tengok macam saya kan. Saya pernah lah, kita tengok. Saya punya view sampai 791. Bertubi-tubi time ni orang masuk kan. So orang masuk ni nak join kan. Business cari orang jual produk. Still tak faham. Okay. So masuk bertubi-tubi. Jadi bila orang masuk bertubi-tubi macam ni, so saya kena bersedia. Okay, so apa yang saya sediakan adalah saya sediakan kolam. Okay. Saya sediakan kolam. Okay, so saya sediakan kolam. Maksudnya saya kumpulkan orang ke dalam. Allahu Akbar. Okay, saya kumpulkan orang di dalam mana? Di dalam satu WhatsApp group. Okay, dalam WhatsApp group ni kita akan bagi semua info. Okay, semua info macam mana? Semua info
yang diorang perlukan. Okay, satu hari 4 kali, satu hari 3 kali kan. So, info-info yang diorang perlu tahu. So, waktu ni, okay, nampak tak? Bila 60 orang request group, kan? So, bila kita nak masukkan orang dalam grup tu, takkanlah kita tak buat apa, betul tak? Mesti kita akan bagi info-info. So, info-info tu kat mana? So, bila orang nak masuk, kita dah gelabah. Sedangkan kita sendiri tak prepare. Sebab tu saya cakap tadi, Allah bagi saat kita betul-betul bersedia. Okay, so you all bersedia ataupun tidak, kan? So, ni macam ni, 71. Senang je. Tadi saya kata 100 orang prospek dalam masa 2 bulan kita habiskan, kan? Ini satu sesi boleh dapat 60 ke 70. Nampak tak? Zaman online sekarang sangat powerful. Saya dulu tak dapat macam ni. Saya kata macam, ya Allah, senang betul. Kan nak live, tak payah make up ni, nampak semua bulu mata palsu, blusher palsu. Punyalah senang zaman sekarang, kan? So sebenarnya tak ada alasan untuk you tak berjaya di dalam Forever. Okay, so kita nak tengok. Nampak tak ni? Tadi saya cakap apa? 100 orang, kan? 100 orang dalam masa 2 bulan. Okay, sekali live kita boleh naik 238 orang follower. Okay, dalam masa berapa? Sejam setengah. Okay, sarung je tudung. Nampak tak tudung? Pump, sarung blazer. Kan, bagi-bagi pump. Boleh dapat 139 direct message. Maksudnya saya nak bagi tahu kat sini, okay, jangan give up. Okay, bila kita buat tak dapat, check balik. Adakah kita punya semua tadi tu dah tersedia? Macam saya cakap tadi lah, adakah you dah sediakan gambar-gambar, set kerja manis, kan? Tak tahu, sedangkan leader you dah sediakan, tapi you tak tahu nak cari kat mana. So that's why saya kata benda-benda ni semua kena prepare dan Allah akan bagi. Right? So offline. Okay, offline, kita nak tengok. Offline, kita ada 2. Okay, bila kita nak settlekan 100 orang prospek tu, kita boleh buat 2 cara. Yang pertama tadi online, yang kedua ni adalah offline. Okay, so offline, you boleh buka booth. Buka booth, okay. Lepas tu, apa teknik saya pula? Okay, bila you buka booth, you ambil data orang tu, kan? So, you kena bagi link tree you all. Tulis ni. Okay, you jumpa orang, you bagi link tree. Sebab apa you kena bagi link tree you all? Sebabnya, okay, nanti dia boleh tengok apa aktiviti. Sebab tu aktiviti ni kena sentiasa update. Kan, supaya orang tahu ramai sangat. Ada orang join Forever dengan saya. Lepas tu dia kata, Kak Lin, dia kata saya ni kan, kalau join Forever dah ramai orang join Forever. Yang betul, tapi yang join Forever ramai-ramai tu, adakah dia orang aktif? Kan? Sebab tu kita kena aktif. Kalau orang aktif sekali, kita kena, kalau orang posting 1 kali, kan, orang lama posting 1 kali, you yang baru kena posting 1 hari 5 kali. Menunjukkan kesungguhan you, yang betul-betul you ni adalah consultant Forever Living. Tapi kita tak buat, kan? Kita hari ni buat, esok tak buat. So macam mana? Kan, saya mula-mula join Forever Living 1 hari 5 kali tau. Saya posting di media sosial. Asyik posting. WhatsApp masuk, Facebook masuk, sikit-sikit Facebook. Memanglah ramai waktu tu, tapi kalau kita sendiri pun malas nak buat, kan? Posting malas, video petah lagi, kan? Live lagi lah, introvert, kan? So you nak buat macam mana? You introvert tapi you nak kaya. Tak dapat lah macam tu, kan? So ada cara dia, okay? So kalau misalnya dekat offline, you bagi link tree you all, okay? So nanti dia akan pergi juga dekat you punya medsos, okay? Kadang-kadang buka offline ni dia tak terus closing tau. Okay? So you kena bina repo. Di offline ni kita bina repo. Kita boleh je closing. Kan, tak ada salah pun. Sebab kita orang pernah je buka boost 3 hari 10,000 kita orang punya save. Tak ada masalah, kan? So prospecting, cari darah barulah. So kalau macam tak boleh online, buat offline. Tapi sejujurnya saya suka untuk buat online. Kan, saya buat online, lepas tu database semua saya bawa diorang pergi offline. Kan, so ramai antara tim saya yang datangnya daripada online, lepas tu baru kita bawa turun ke tim. Tapi sekarang ni sangat-sangat senang. Sebab apa? Sebabnya kita ada MMC kat seluruh negeri. Okay, so that's why yang kita push juga untuk buat MMC. Sebab apa? Sebab daripada online tadi, you all akan berjumpa di offline, kan? So ini adalah memang strategi BOI. Maksudnya kita viralkan dekat
dekat TikTok kan, dekat media sosial. Lepas tu kita terus pasakkan dekat MMC di setiap negeri. So kita hantar je wakil, hantar speaker, hantar wakil kan. Kita buat penggiliran. Sebab apa? Sebab kita nak bantu you all semua. Kita nak bagi memudahkan. Macam saya dulu, okay, Seremban tak ada kelas. Kita orang kat KL dengan Kuantan. Bayangkan macam mana saya dulu. Tapi sekarang ni tak tahu nak cakap. Memang senang sangat. Kan senang sangat, tinggal you all nak buat je. So bila turun jumpa, kita akan belajar macam-macam. Okay, untuk MMC kita ada 2, kita ada kelas produk, kita ada kelas business kan. So belajar, turun kena belajar sebab kadang-kadang online ni dia tak sama dengan offline. Okay, so bila kita turun padang ni, waktu ni lah kita boleh duplicate. Kita boleh buat kerja. Okay, semua? So faham? Okay, faham Okay, so yang kedua, yang tadi baru satu. Ni kedua. Okey, kedua, hafal GEP dalam 14 hari. Okey, so kenapa kena hafal GEP ni dalam 14 hari? Sebab kalau sebulan, kalau 2 tahun baru nak hafal GEP, lambat lagi nak pergi manager. Siapa yang dengar saya punya talk hari tu, saya kata, siapa yang layak terima bonus dalam USD? Siapa? Siapa yang layak terima bonus dalam USD? Cuba you all type. Manager. Mesti datang kelas saya hari tu. Siapa yang layak terima? Pandai semua. Nampak tak tu? Okay, siapa yang layak terima bonus di dalam Forever Living adalah manager. Sebab tu kita panggil sebagai chairman bonus manager kan? Ada tak kita panggil chairman bonus supervisor? Ada tak? Chairman bonus assistant supervisor? Tak ada kan? So kita panggil chairman bonus manager. Maksudnya kita kena laju-laju untuk pergi ke manager. So macam mana gerak kerja manager? Takkan you all nak hafal GEP dalam masa 2 bulan, 3 bulan baru nak hafal. So baru je masuk terus beli buku GEP ni, kena terus hafal GEP. Senang je. GEP setiap hari Jumaat dah ada GEP. Lepas tu ada rakaman. Hafalkan. Tengok, dengar, lepas tu hafalkan. Okay, so ini buku GEP. Okay, so buku GEP ni memang kena hari-hari bawa. Okay, so macam saya akan ajar diorang untuk buat sehelai kertas lah. Okay, tim saya ajarkan sehelai kertas. Bila you all dah hafal, you kena try present. Okay, maksudnya dah hafal tu kena try present. Try present tu simple je. Okay, dalam buku GEP ni ada apa? Ada syarikat kan? Tiga konsep ni. Ingat tak tadi kita ajarkan tadi 3 konsep. Okay, mana nak beli, you all boleh pergi tanya upline. Okay, so apa yang saya cakap semua ni, semua pergi tanya upline semula. Okay, so kita kena hafal 3 benda ni. Okay, 3 benda ni adalah syarikat, produk dan plan marketing. Ini ada di dalam GEP kita. Apa syarikat kita kan? Bila tahun dia. Okay, sebab tu saya kata tadi 20 orang tu, you boleh cerita sesimpel macam ni pun boleh. Tapi kalau you all jumpa, you kena sketch lah sikit kan, tentang syarikat, tentang produk, tentang plan marketing. Lepas tu ada 2, apa perbezaan antara ahli dan VIP kan? Apa kelebihan VIP. So benda ni kena sketch lah. Okay, sketch dan benda ni kena bagi dekat you all punya prospek. So benda ni kena mahirkan. Kena menulis. Okay, kena tulis sebab apa? Sebab kertas ni bila kita bagi dekat orang, ni buat offline Okay, bila buat offline kita bagi dekat orang memang tak boleh lupa kan. Jangan cerita dalam buku saja tanpa menulis. Okay, sebab apa? Sebabnya nanti kalau balik rumah dia terlanggar sang kancil, dia terus terlupa. Jadi you all kena tulis, kena tulis tanda tangan kan, bagi dekat dia. So nanti dia akan teringat. Okay, so ahli biasa boleh naik manager? Boleh, tak ada masalah. Start daripada ahli biasa lah, terus rank up. Okay, so kita ada apa lagi? Macam mana nak hafal GEP dalam 14 hari ni? Kita ada banyak sangat kelas. Okay, ni adalah MMC. Kita ada setiap hari, setiap bulan. Setiap hari Sabtu. So hari Sabtu next ni kita MMC di Kuantan. Betul tak? Kan? So maksudnya setiap hari Sabtu kita ada di pelbagai negeri. Dan juga kita ada apa? Kita ada GEP juga. Okay, GEP juga. Okay, di setiap hari Jumaat malam. So tak ada alasan untuk tak boleh hafal GEP. Sebab GEP ni dah jadi nadi. Okay, so kita akan pergi pada MMC dan GEP online. Alright, so yang ketiga. Yang ketiga kita kena guna produk.
Kalau misalnya tak guna produk, sekejap lagi kalau orang tanya, Coach Lin, kenapa ubat gigi ni warna hijau? Hijau akak kena pulangkan balik tu. Tak pernah ubat gigi kala hijau. Tu mesti dah expired akak. Jadi akak kena pulang. Kau jangan macam tu. Kan tiba-tiba nak pulang ubat gigi kan. Kan. So tak boleh. So kita kena tahu setiap benda di dalam Forever Living. So untuk yang ketiga, untuk berjaya, langkah yang ketiga yang nak berjaya dalam Forever, bukan sekadar guna produk, fahamkan tentang produk. Okay, orang tanya beri propolis tu apa? Madu. Kan? So explain detail bipropolis tu apa, macam mana cara bipropolis tu dapat kan, kenapa bipropolis tu boleh protect badan kita, macam tu juga bipropolis protect dia punya honey kan. So sedetail tu you kena cerita, dan you kena mahir tentang head triangle. Ingat tak tadi dalam awal-awal Pelan Benih saya cakap kita kena fahamkan tentang HTC kan. Inilah dia head triangle. Okay, so ini adalah 3 kombinasi yang penting. Tak adalah asyik tanya kecil manis makan apa, kecil manis makan apa, darah tinggi makan apa, darah tinggi makan apa. Ya Allah, lotih korang. Kan? So kalau you betul-betul faham tentang triangle ni, you akan boleh je jadikan kombinasi. Setiap ni ada kepentingan dia. Contoh kalau nak detox, kita kena aloe vera. Okay, lepas tu kalau immune, kita kena guna absorbency. Kenapa kena immune? Dia sebenarnya head triangle dia simple je macam ni. Okay, ada satu pokok. Okay, lepas tu pokok tu dah mati. Pokok tu diserang hama. Kuya. Pokok tu diserang kuya. Apa perkara pertama yang you kena buat? Cuba explain kat saya. Okay, first pokok tu, you ada pokok ni. Lepas tu tiba-tiba pokok tu dah mati. Okay, so apa perkara pertama yang you kena buat dekat pokok tu? Ni saya nak bagi analogi tentang head triangle. Tak adalah asyik 10 kali tanya kecil manis makan apa, kecil manis makan apa. Kan darah tinggi makan apa, darah tinggi makan apa. Ya Allah, pening. Kan? So, buang racun. Buang racun, rawat akar. Buang dulu kuman. Kan? Rawat akar. Okay, lagi ada tak? Dia kena kuya ni. Dia kena kuya kan? Detox first. Pokok pun kena detox kan? Rawat akar dan baja. So, kalau ada kuya, kita buanglah kuya tu. Betul tak? Kita buanglah kuya tu. Takkan kita nak pergi tengok akar dia. Kuya tu tahu tak? Pangket. Kan? Maksudnya kita buang. Itu adalah proses detox. Sama juga dengan badan kita. Kuya. Apa kuya tu? Yang hama-hama putih tu. Kan? So, benda tu kita kena buang dulu. So, bila kita buang, okay, itu adalah kuyuh. Itu adalah proses detox, kan? So, pokok pun sama. Buang dan rawat. Okay, sama juga dengan badan kita pun, Coach Lim, kalau misalnya sakit macam mana, kena tak ambil aloe vera? Jawapan dia apa? Jawapan dia kena. Sebab apa? Sebab dia di dalam detox. Sama macam pokok tadi. Ada kuya tu, kita bubuh baja. Jadi tak? Tak jadi, okay? So, kita kena buang hama tu dulu. Hama putih-putih tu dulu, kan? Sama juga dengan badan kita. So, badan kita yang first kali, kita kena detox dulu. Dan barulah kita bagi nutrisi. Kan? Kalau kita tak buang kuya tu, kita tak pangkeh kuya tu, tak buang kuya tu, macam kita bubuh baja je, kan? Jadi tak? Tak jadi kan? So, sini hama warna hijau. So, apa yang kita kena buat? So, kita kena bagi baja kat pokok tu. Okay, barulah bila kuya tu dah makan kan, daun dah kuning kan, daun dah sakit kan. Sama juga dengan badan kita. Bila kita sakit, okay, first kali kita kena singkirkan dulu. Okay, lepas tu baru kita bagi nutrisi. Apa nutrisi? Okay, nutrisi, Coach, set ni kena tak ada madu? Kena set tak kena ada royal jelly? Kena tak ada bee pollen? Okay, bila you sakit, you lemah, okay, so you memang kena ada nutrisi untuk support kan. Boleh je kita makan daripada luaran. Contoh kita makan dengan nasi, makan karbo, makan protein, boleh. Tapi dia tak cukup powerful. So kita kena top up dengan nutrisi. Lepas tu yang ketiga, Coach Lim, kalau misalnya orang tu cancer, kalau orang tu kena ambil apa ya? Kena ambil apa ni? Kan misalnya tadi tak nak bagi kuya tu datang kan, serang buah kita. So kita kena lindung buah kita kan, betul tak? Kita kena sarungkan buah kita. So sarungkan buah tu adalah immune, protection. So sama juga dengan badan kita. Kita kena bagi benda-benda yang ada imunisasi. Okay, so imunisasi ni apa? Bipropolis dengan absorbency. Uniknya bipropolis ni, macam mana dia boleh protect sarang dia supaya benda lain tak masuk, ambil madu. Sama juga macam kita punya
sistem badan. Sistem badan kita ni bila sel kita diserang kan. So apa yang nak buat protection? So protection dia adalah bipropolis. Bipropolis tinggi dengan apa ni anti radang kan. Bila kita sakit ni badan kita akan meradang. So paling bagus adalah bipropolis dengan absorbency. So benda ni kena mahir. Kena mahir. Okay. So simple sangat benda ni. So you pusing-pusing. Okay. Lepas tu yang next ni adalah omega 3 untuk circulation lah. Maksud circulation ni memang kita kena ada sebab dia salur darah kan. Right? So, boleh semua? Okay, so yang keempat. Dah masuk keempat dah. Okay, so marketing tu send buku-buku penting. Okay, so apa marketing tool yang kena ada? You kena adalah tong demo. Ada tu Kak Miza dah open. Kak Miza, Ina kan. Open. Lepas tu Ina pun hari tu bawa pergi MMC KL banner kan. So benda-benda tu sangat penting. Tong demo. Benda-benda yang menjadikan marketing. Tapi paling-paling penting adalah tong demo. You jangan nak kata berjaya dalam forever selagi you tak ada tong demo. Ni sumpahan saya. Okay, you tak akan berjaya dalam forever kalau you tak ada tong demo. Yang harap you boleh berjaya. Sebab apa dengar kenapa saya cakap macam tu? Melampau coach ni. Betul memang melampau. Sebab apa? Sebab bila you berjaya, contoh you berjaya, you tak ada tong demo, you boleh berjaya. Tapi boleh tak you duplicate kepada tim? Tak boleh. Sebab bila you tak ada tong demo, downline you kata, alah, Kak Hafsah pun tak ada juga tong demo. Kenapa saya nak kena beli? Lepas tu yang bawah pun sama. So you nak tahu tak, kejayaan di dalam forever adalah bila orang boleh duplicate. Okay? Sebab tu kita kata kena ada tong demo. Jangan engkar. Bila nak guna, akan guna nanti. So kita hantar je gelombang dulu. Kita beli tong demo ni, ya Allah, nanti mesti ada orang nak aku sharing. Tapi kalau kau tak ada tong demo, kau tak boleh nak sharing. Kan orang kowe, orang kuku datang rumah pun kau tak boleh nak sharing. So memang wajib kena ada tong demo. Okay, so saya dah lahirkan ramai sangat manager, dah berapa puluh orang manager saya lahirkan. Tak ada seorang pun yang tak ada tong demo. Okay, so memang kena ada. Itu contoh Kak Hafsah. Okay, so yang kedua kita kena ada buku cash flow ni. Ini memang paling penting lah, buku GP, tong demo, buku GP, buku nutrisi kesihatan, semua ni ada. Minta dekat upline So buku testimoni, buku nota produk dan bisnes asing kan malam ni untuk kelas bisnes. So ada buku bisnes, okay, buku financial. Sekejap lagi saya cerita tentang buku financial, sketchbook, okay. Ni buku sketchbook maksudnya berapa orang yang kita nak mem-VIP kan. Tulis. Tulis. Kalau tak tulis, takut lupa, okay. Lepas tu website dengan apps kita kena ada, learning portal BOI, okay. Lepas tu, ni Linktree. Linktree penting tau korang. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita jumpa orang, kita nak bagi Linktree. Alright. So CapCut, ni untuk editing lah. Lepas tu Vision Board. Okay, lepas tu Telegram lah. Telegram semua. Telegram HQ kan. Update semua sebab HQ update dekat Telegram kan. So macam contoh promo yang terbaru ni 20 Julai baru keluar promo kan. So HQ dah update dah dalam Telegram. So bolehlah kita tengok. Nanti kalau misalnya Ablan tak cakap pun, padahal Ablan dah cakap kan. Tapi lupa. Kan, terlupa. Abla you pun kena sibuk juga. So, kita bagi pada HQ yang update. Okay. So, semua buku ni memang kita kena ada. Untuk berjaya. Okay. Untuk berjaya, sediakan semua buku-buku ni. Especially you punya 3 benda ni. Okay. So, ada tak yang nak belajar dengan saya tentang cash flow malam ni? Sempat tak? Ada tak? Saya cerita sekejap. Ada tak? Kalau ada yang nak belajar, saya ajar. Kalau tak nak belajar, saya skip je. Okay, dia nak belajar. Okay, so sekejap saya kena keluar balik ni. Okay, sekejap. Saya nak ajar kat you all. Okay, sekejap. Okay, saya nak ajar kat you all cash flow. Simple je cash flow saya ajar. Okay, nampak tak Excel saya sekarang ni? Tak nampak Stop share. Sebenarnya saya tak pandai sangat guna PC ni, insyaAllah. Mudahkanlah ya Allah. Okay. Nampak tak saya punya cash flow sekarang? Kalau nampak boleh tak type? Nampak. Saya nak ajar simple je malam ni dengan you all. Kenapa pentingnya kena ada benda ni? Alright, good.
Okay, so ini adalah salah satu langkah untuk berjaya. Kenapa? Okay, siapa yang kenal saya, tahu saya, cerita tentang saya sebenarnya bermula dengan Forever dengan hutang saya 8,000 ataupun komitmen saya sebulan adalah 8 ke 10K. Okay, so saya memang berjuang gila-gila di Forever sehingga dapat top 3 PNM semua kan. Sebabnya saya memang susah sangat. So bagaimana saya bermula adalah dengan cash flow. Kenapa saya cakap tentang saya suka nak ingatkan tentang cash flow? Sebabnya kita tak nak buat bisnes ni untuk upline. Kita tak nak kita ada tanggapan kita buat bisnes ni. Aku buat 5cc sebab Kak Mas tu dapat lah tu. Aku buat 5cc dapat sebab tu Kak Farida tu dapat naik manager. Saya tak nak ada tanggapan benda macam tu. Besar sikit coach. Dah besar dah ni. Dia kecil sangat ke? Nampak tak? Okay tak? Alright. So, sekarang ni saya nak ajar you all tulis. Kat sini siapa yang tulis duit keluar masuk dia setiap bulan? Type saya. Siapa yang buat? Siapa yang buat? Faradiana, bagus. Seorang je. Saya, bagus. Tengok Sean. Nampak? Okey, ramai alhamdulillah. Alright. So, saya nak anda fokus lagi. Saya tulis duit keluar masuk duit saja. Alright. So, baru nak belajar. Okay. So, malam ni saya nak ajar kat korang macam mana cara saya uruskan duit saya. Okay. So, saya tidaklah begitu hebat tapi ini adalah pengalaman saya. Okay. Saya menggunakan teknik kuasa minda. Teknik kuasa minda. Apa yang kita tulis, itu yang akan kita capai. Itu adalah saya punya teknik lah. So, saya ada 3 pecahan dekat sini. Yang pertama adalah cash flow. Ini cash flow yang biasalah. Setiap bulan kita memang kena buat. Tapi saya nak tambah sikit dekat sini. Master Dream Tracker. Okay, nampak tak Master Dream Tracker saya ni? Nampak tak Master Dream Tracker saya? Nampak tak? Nampak tak korang? Alright, good. Okay, so saya tambahkan satu lagi benda. Ini adalah apa yang saya buat. Sebab saya percaya pada konsep RAS. Okay, maksudnya apa yang kita fikir, itu yang kita akan dapat. Okay, so apa yang kita fikir setiap bulan, setiap hari kita tulis, kita akan capai. Okay, ini yang saya latih tim saya. Okay, so apa dia Master Dream Tracker? Okay, so you all tengok dekat sini. Okay, dekat cash flow kat sini. Okay, kita memang tulis setiap bulan. Okay, tapi kita tak nak ending dia di sini saja. Okay, kita nak benda ni yang kita capai. Hutang atau impian yang perlu diselesaikan. Okay, so macam mana? Okay, contoh. Kita bulan ni nak saving RM200. Okay, kejap kita tengok kat Dream Tracker. Okay, so ini adalah benda yang kita nak capai. Dan kita boleh capai di dalam Forever Living. Kenapa saya boleh capai CBM level 2 dalam masa 5 tahun? Adalah kerana saya ada impian untuk settlekan RM200,000 saya. Dan saya tulis benda tu. That's why saya dapat RM300,000 waktu tu. So, apa yang kita kena buat adalah tulis impian kita. Setiap orang impian dia tak sama. Okay, contoh. Kita teringin sangat nak pergi ke Cameron Highland. Okay, tapi gaji kita kat sini tak ada langsung saving. Okay, kat sini kita dah tolak pengangkutan, pendidikan, kesihatan semua. Jumlah dia dah jadi negatif kat sini. So, apa yang kita kena buat adalah kita kena buka satu Dream Tracker. Okay, so Dream Tracker kita adalah contoh RM5,000. Income kita nak pergi ke Cameron RM5,000. Contohlah kan. 3 hari 2 malam. Logik tak? So, kita nak target benda ni dalam masa 10 bulan. So, sebulan target kita sepatutnya kita kena saving RM500. So, apa yang kita kena buat? Kita kena bermula create saving pada bulan Januari 500. So, dekat sini, tengok So, you kena tulis 500 kat sini. Tadi 500 kan? Ingat kan kat sini maksudnya 500. Okay. So, impian kita 500 kan? So, apa yang you kena buat? Okay. You kena buat macam ni. 500. Ini untuk remind lah. Okay. Tapi berjaya 100 je. Okay. Lepas tu tick. Tickkan 100. Maksudnya kita ada negatif 400. Okay. Contoh pula umrah. Okay. Kita nak pergi umrah. Target tempoh kita adalah 30 bulan. Maksudnya kita kena still saving RM500. Okay. So RM500 sebab kita nak pergi RM15,000. Contoh kan. So kita kena tulis kat sini kategori cadangan. Okay. Still RM500 tapi kita berjaya saving 100 je. Okay. So rumah. Kita nak bayar deposit rumah kat sini. Deposit rumah RM30,000. Kita nak buat 30 bulan. Okay. So kita kena ada RM1,000 sebulan. So, kat sini kita letak 1,000. Okay, kat sini kita letak 200.
So kita boleh berjaya 2, 3, 4, 400. So contohlah kita ada extra 400, kita saving dalam benda ni. Okay, so kenapa saya suruh buat benda ni? Yang pertama sekali adalah minda kita akan baca kita nak 500. Betul tak? Okay, kita nak 500 setiap bulan tapi kita berjaya 100. Tapi kita capai tak? Kita bayar tak benda tu? Bayar tak? Kita bayarkan, betul tak? So kita masih dapat. Okay, so 100. So umrah kita nak pergi, kita ada impian untuk 500 dan kita bayar 100. Okay, so maksudnya setiap bulan kita akan tulis berapa yang kita dah letak. Sebenarnya minda kita ni sangat-sangat powerful. Sebab apa? Sebabnya dia akan baca progress. Kita akan berjaya bila kita tengok progress. Okay, contoh, saya selalu sangat bawa benda ni kan. Siapa yang selalu masuk talk saya akan selalu dah dengar saya cakap ni. Okay, pengalaman saya naik gunung. Tu je lah aku cerita kan. Betul. Okay, so pengalaman saya naik gunung, okay, saya naik, bila kita naik gunung penat tak? Siapa yang kat sini experience selalu naik gunung? Kan penat tak? Sebab apa kau? Sebab apa tahu? Bila kita naik gunung kita penat sebab keadaan di keliling sama. Hutan je kan, pokok tinggi rendah, tak jumpa sungai dan sebagainya, sangat penat. Minda sangat penat. Dan apa yang saya waktu tu apa yang berlaku kan? Saya asyik tanya bila nak sampai? Itu soalan saya dekat coach saya waktu tu. Bila nak sampai, lama lagi ke nak menangis? Saya asyik menangis je naik gunung kan. So dia tak larat. Saya kata saya penat. Tahu tak apa coach saya cakap? Coach saya kata, okay, coach saya cakap apa? Cuba dengar. Cuba, siapa yang tahu apa coach saya cakap dekat saya? Okay, apa yang coach saya cakap dekat saya? Kan? Apa coach saya cakap dekat? Bukan. Siapa yang pandai? Bukan. Layan track? Bukan. Jangan putus asa? Bukan. Dia memang cakap jangan putus asa. Keep moving? Bukan. Ikut track anda. Menyanyi, sabar. Aduh, ini mesti tak ada dengar lagi. Jangan pandang bawah. Bukan. Jangan pandang belakang. Bukan. Okay, nak tahu tak apa yang dia cakap? Harimau kat belakang kan? Okay, so apa yang dia cakap? Okay, dia kata, Lin, dia kata jangan tengok depan. Sebab depan tu jauh lagi. Cuba tengok belakang berapa jauh yang you dah jalan. Nampak tak tu? Itu je ayat dia. Dia kata, you tengok berapa banyak yang you dah jalan, Lin. Dia kata, jauh tak? Kita dah sejauh ni, tengok jam. Dah berapa jam perjalanan kita? Ada lagi sikit je ke dekat atas. Kita kena tengok belakang. Sama juga macam cash flow ni. Okay, bila manusia ni, dia ditrain badan dia dengan membaca progress. Kan maksudnya progress. Maksudnya aku rasa aku nak give up ni kan. Aku tak nak lah buat 5 sisi aku masuk gear. Tapi leader you kata, MDM Bell kata 5 sisi kunci kejayaan. Tak boleh tidur ni. 5 sisi kunci kejayaan. Tak boleh lah aku kena buat juga 5 sisi. Sebab apa? Sebab aku dah 6 bulan buat 5 sisi. Takkan aku tiba-tiba bulan ke-7 aku nak matikan 5 sisi aku. Nampak tak? Maksudnya kita kena tengok ke belakang. Maksudnya kita kena tengok the progress yang kita dah lalui. Okay, sebab tu saya kata kat sini sama juga dengan konsep cash flow. Okay, cash flow ni konsep dia sama. Maksudnya kita kena tengok berapa yang kita dah bayar. Ini yang akan jadi motivate kepada kita. Boleh tak? Boleh tak? Faham tak semua? So, benda ni kena tulis tak? Tulis. Kalau you betul-betul nak berjaya, you kena tulis. So, bila minda you baca 500, 1,000. So, kat sini ada 2,500. 2,000 kan? Betul tak? 2,000 kan total dia. Okay, so ya Allah, ya Tuhanku. Ampunlah saya pakai komputer ni. Okay, so total dia adalah 2,000. Okay, so maksudnya bila 2,000, minda kita akan baca, tuan aku nak 2,000, tuan aku nak 2,000, tuan aku nak 2,000. So bila setiap bulan kita buat, okay, itu yang kita akan capai. Boleh semua? Boleh? Faham tak semua? Lepas ni kena buat. Jangan tak buat. Jangan malas. Okay? So, kena buat. Okay? So, ini adalah salah satu langkah lah untuk berjaya. Okay? So, masa dream tracker ni simple je. You all kena buat lah. Lepas tu, baki berapa you all kena settle. Lepas tu, ada satu lagi ringkasan bulanan ni memang kena buat. Ramai sangat orang yang takut untuk tulis. Benda-benda macam ni kan. Menjama peribadi kat kredit kan. Kereta rumah. Tapi sebenarnya bila you tulis berapa yang you nak. Okay? Apa yang you nak capai. Kalau saya dah tak ada loan dah, coach
Ashlyn, tak apalah kan. Tadilah tu Master Dream Tracker nak melancong ke seluruh negara ke, tapi kena ada duit kan. So benda-benda ni kena tulis. Lagilah kalau orang yang banyak sangat hutang, kena tulis. Jangan lari, hutang tak boleh lari. Bila you lari, nanti dia you tak akan kejar. Sebab tu, sebab bila you buat ni, Allah. So bila you all buat benda ni, so nanti you tak akan fikir siapa yang dapat income 20,000. You akan tengok je lah orang tu dapat 20,000. Tapi you macam tak ada perasaan. Sebab apa? Sebab you tahu kerja you lagi banyak dekat sini. Kan macam contoh lah kan. Macam contohlah, kenapa aku kena buat live? Sebabnya aku kalau nak buat live, baru aku boleh dapat prospek. Kan, baru boleh dapat 100 orang prospek. So, kenapa aku kena dapatkan 100 orang prospek? Sebab aku nak bayar ni, nak pergi Cameron Highland. Kalau aku tak settle benda ni, tak dapat. Takkan 100 setiap bulan. Benda ni tak jadi. Okay? Kalau tiap-tiap bulan tak apa, tulis. Maksudnya tulis dulu. Tulis dulu. Macam saya cakap tadi, mindset ni sangat power. Macam mana saya hutang 8,000, dah berhenti kerja. Saya boleh settle benda ni. Sebabnya mindset. Sebab tu saya selalu cakap, mindset ni sangat-sangat powerful. Saya nak tunjuk dekat you all tentang mindset. Sekejap, saya share balik. Kejap. Kedek-kedek lah you all sebab saya tak biasa pakai PC ni. Sekejap saya nak tunjuk sekejap. Tu saya kata malam ni mesti cabaran saya nak bagi ilmu kat you all ni sangat dahsyat ni malam ni. Kejap. Alright. Nampak tak slide saya? Kalau nampak boleh tak type nampak? Nampak tak? Kejap, tolong saya, nampak tak slide saya? Nampak tak? Okay, good. Alright, so saya nak cerita tentang powerful mindset. Kita dah pukul apa ni? Alamak, pukul 10. Alright, so saya nak cerita tentang powerful mindset, okay? So you all tengok benda ni, okay? Saya cakap tadi kan, saya nak CBM level 2, betul tak kan? Saya nak jumlah cek saya 400,000. Tampal ni kan, dia rasa macam, betul ke kan? Tapi you all nak tahu tak? Memang saya dapat waktu ni campur dengan bonus bulanan tu dan 350,000 lebih kurang. Plus minus lah. Okay? Lepas tu saya kata saya nak rumah lot. Waktu tu saya duduk dekat mana? Duduk kat rumah teres lah. Kan rumah teres 2 tingkat dekat Seremban. So waktu saya tampal rumah lot ni, saya dapat rumah saya ni. Saya rasa macam betul ke aku nak rumah lot ni? Tapi you all tahu tak? Okay? Saya memang dapat. Saya memang dapat rumah banglo lah. Okay, alhamdulillah kan. Tapi ada pagar lah, ada guard semua. Okay, lepas tu ini yang paling saya nak tunjuk ni. Time saya tampal Alphard ni, you all tahu tak? Alphard ni betul. Ni. Saya nak tunjuk Alphard ni. Okay. So Alphard ni, okay, nampak Alphard saya tak? Nampak tak Alphard saya? Okay. So waktu saya tunjuk Alphard ni, kan, saya tampak Alphard ni, saya pergi tengok Alphard hitam. Tapi ada je yang suami saya tak berkenan. Tapi sekali saya dapat Alphard ni, sebenarnya saya tak tunjuk satu lagi ni. Alphard saya ni, yang dalam vision board saya ni, dengan apa yang saya ada tu sebiji. Dengan dia punya skirting, dengan dia punya transformer ni, semua sama. Kan? Lepas tu saya baru terpandang benda ni tau. Sehari ni, malam ni. You all nak tahu tak? Saya punya tiles sekarang ni kat dapur warna coklat. Nampak tak? Nampak tak tu? Saya pun baru perasan ni. So maksudnya apa? So maksudnya apa yang kita tampal, apa yang kita tulis. Maksudnya setiap hari memang kita akan capai. Sebab tu tadi saya kata, ada yang tanya kalau negatif macam mana? It's okay, tulis je. Tulis sebab tu you kena cari duit extra tu dalam forever. Dan you akan nampak jalan di dalam forever living tu. Kalau you tak tulis, you memang tak akan nampak jalan dalam forever. Boleh? Faham? Faham tak semua? Okay? Faham? Boleh? Alright. So, kena buat. Okay? So, itu adalah langkah untuk berjaya. Okay? Lepas tu, ni apa dia tadi, ini adalah antara-antara yang you kena adalah juga kan, selain sketchbook, selain cash flow kan, you kena masuk Digital Education Portal BOI, dalam ni semua kelas ada. Okay, lepas tu you all mesti dah dapat dah Telegram kan, Telegram yang sama ada Telegram team kan, lepas tu Telegram apa ni, Allahu Akbar, Telegram apa ni, Telegram BOI kan, semua ni memang dah ada, dia disediakan. Okay, so lepas tu apps penting. Make sure benda ni kena ada. Okay, so apps apa dia? Apps Forever to You.
Okay, apps FLP 360 untuk check CC. Kan tadi saya kata minda kita ni sangat dahsyat. Kalau setiap hari kita kena buka. Jangan kita, hari ni kau dah berapa CC? Entah lama dah tak check CC. Jangan macam tu. Yang nak berjaya awak, bukan upline awak. Upline awak just ingatkan. Saya dulu waktu nak berjaya, hari-hari saya buka sistem. Tengok siapa yang membeli, refresh. Walaupun tak ada orang membeli, macam kenapa macam tak bergerak daripada semalam. Refresh kan. So maksudnya kita nak berjaya. So kita nak berjaya, semua ni kena ada. Okay. Lepas tu Forever Living sebenarnya dah bagi you all website. Okay. So macam mana you nak dapatkan website ni, nak bagi dekat orang. Senang je sebenarnya. Okay. So you boleh ambil link ni. Sekejap saya bagikan you all link ni. You all tukarkan nombor ID belakang je sebenarnya. You all tahu tak benda ni? You all tukarkan ID yang belakang sahaja. Tahu tak? Sekejap saya bagi kat korang dalam grup. Okay. Tahu kan? Alhamdulillah tahu. Ada tak yang tak tahu? Yang boleh tukar ID belakang je. Copy. So ambil ni, link ni, okay. Tukarkan ID belakang, you all akan masuk ke dalam website you all, okay. So ambil ni sekarang. Nampak tak tu? Saya dah bagi dekat dalam tu kan. Okay, ambil benda tu. Okay. Alright, ambil. Lepas tu tukarkan ID yang belakang. Alright, so nanti dia akan pergi ke dekat website you. Website ni boleh copy, lepas tu bagi ke team. Kalau orang tanya kan, apa tu Forever, kau buat bisnes apa ya? Tak payah susah kan. Macam saya tadi kan, ada website saya lah, di Telegram lah, mampus banyak betul nak kena buat kerja kan. Kita tak nampak? Apa yang tak nampak? Apa yang tak nampak? Slide saya tak nampak ke? Slide saya tak nampak ke? Kat mana slide saya nampak? Oh, link tu. Link ni saya dah bagi dalam grup, dalam ni dah. Nampak tak? Saya dah bagi ni. Sekejap, tengok ni. Nampak tak? Nampak tak dalam chat room ni? Tu dia. Okay. So, nampak tak tu? Okay. Tukarkan nombor yang belakang tu kepada nombor ID you. Tukarkan ke belakang tu. Buat sekarang? Buat sekarang. Tukarkan sekarang. Okay. Lepas tu itu yang ketiga. So gunakan website ni, lepas tu hantar ke orang. Kan bila orang tanya buat apa kan. Facebook tak siap lagi, IG tak siap lagi, TikTok tak siap lagi. Guna je website yang ada ni. Tapi tukarkan nombor yang belakang ni kepada nombor ID you. Okay, jangan bagi nombor ID saya tu. Kalau you all copy bagi ID saya kan, orang masuk aku kan. Kan. Okay, thank you. Alright. So next. Kita ada kelas yang macam ni semua kan. Tak sempat nak dengar. Sebenarnya semuanya berada di dalam YouTube Sifu. Kan? Tak adalah setiap hari Coach Lin nak minta rakaman. MDM Bell nak minta rakaman. MDM Siti Rafidah nak minta rakaman malam tadi. Pensan. Kan? So, korang boleh pergi untuk tengok kelas. Korang pergi dekat Sifu punya YouTube. So, boleh study kan. Korang janganlah buat kita orang pesan. Kita orang lah kena jadi speaker. Kita orang kena cari set kencing mana darah tinggi. Padahal ada kat Telegram. Kita orang juga check CC. Kita orang juga yang deal dengan customer service. Pensan, kau tahu tak? Jangan mendera MDM you all tau. Dia pun teringin nak pergi brisk walk. Dia pun teringin nak pergi berenang tau, nak pergi bercuti. Bercuti dalam toilet pun tak sempat-sempat nak membalas korang punya message tau. Okay? So, pergi tengok semua rakaman di YouTube. Alright. Betul nak pickleball lagi. Itu pickleball. MDM Bell. Mana nak dapat rakaman malam tadi. Tengah pickleball ni. Sian je. Bagilah dia main pickleball dulu. Okay. So kena tahu semua benda ni. Kena ambil tahu. Jangan buat tak tahu. Jangan malas. Jangan malas. Alright. Okay. So next, set matlamat. Okay, so kita dah last, okay. So, set matlamat, apa matlamat yang kita nak ada? 5cc. You memang setiap malam you kena dengar kan? You kena dengar tentang 5cc. Yelah, akak suruh buat akak suruh saya buat 5cc. Sebab itulah saya hari-hari tanya kat akak set gout, set kencing manis. Sian. Sebab tu saya kata buat cash flow. Bila kau buat cash flow, kau tak sibuk tentang 5cc tu untuk upline kau tau. Kau buat 5cc tu untuk kau tau. Peduli lah. Upline kau dapat ke tak dapat ke, lantak situ kan. So jangan fikir buat 5cc untuk upline. Sebab tu saya kata semua benda ni kena master. Okay. So lepas dah buat 5cc nak buat apa? Pergi naik supervisor, duduk di Elo Ambassador. Okay. So nak duduk di Elo Ambassador, kita buat 25cc, 50cc, 75cc, 100cc. Kat sini dah confirm manager yang ada Forever to Drive.
Kan? Dia dah satu step je lagi ni. Okay? Dah complete ni, pap, terus pergi kat sini. Dah jadi manager dah. Okay? Kita tak nak jadi manager biasa-biasa. Sebab tadi satu lagi saya terlupa nak cakap. Kalau nak dapat check kena manager. Betul? Nak dapat check kena manager. Nak dapat check kena manager. Tak ada chairman, bonus, supervisor. Tak ada. Tapi untuk dapat check, dia kena ada manager yang ada forever to drive. Okay, dia alamak tambah lagi satu. Hari tu kata manager je. Ni kata manager yang ada forever to drive. Yelah, orang nak bagi dividen dalam USD. Kau ingat senang? Kan? So, bukan setakat manager saja. Untuk dapat chairman bonus manager, anda kena manager yang ada forever to drive. So, laluan dia memang dah betul lah ni. Kan? So, belajar buat 100cc. Weh, macam mana 5cc pun tak lepas nak buat 100cc, 150cc. Sebab tu kena ada tong demo. Kalau kau tak ada tong demo, macam mana kau nak duplicate dengan tim kau tak ada tong demo, habis belaka. Tak ada dapat pun 150cc. Sebab tu saya kata, saya sumpah tadi. Siapa yang tak ada tong demo, selagi you tak ada tong demo, you tak akan jadi chairman bonus manager. Dengarlah cakap saya, kan? So, maksudnya kena ada tong demo. Sebab apa? Kita nak duplicate. Bila kita berjaya duplicate, barulah kita boleh bentuk manager yang ada forever to drive. Kita boleh bentuk 600cc manager, kan? Jauh lagi perjalanan. Kena buat 25cc tiap-tiap bulan. Lagi besar Kak buat cc, lagi besar income Kak. Cuba Kak tengok. Kan Xiaomi. Xiaomi tadi cash flow nak berapa? Kan? Kalau misalnya cash flow tiap-tiap bulan just nak 2,500 je ataupun nak 5,000 je, duduk je kat 25cc. Tak payah susah-susah. 25cc ni dalam 3-4 ribu je. So duduk je lah dekat 25cc. Dapat je 3-4 ribu. Xiaomi nak yang mana satu? Kan? Nanti kata saya yang suruh buat. Tak. Sekarang kita nak tengok cash flow awak tu. Okay, cash flow awak tu kita nak duduk kat mana? Kenapa sisi boleh hilang dari history dekat apps? Dekat history. Ni kita tanya apa ni? Tak faham soalan dia. Okay. So, maksudnya apa? Maksudnya berapa yang kita nak? Kalau kita, sebab tu saya suruh tulis. Bila kita tulis, kita tahu dream tracker kita tu nak 500. Kalau 500 tak apa. Buat je 5cc. Tak payah buat lebih. Habis je 5cc. Okay, Kak Fidah, saya nak tidur. Sebab saya dah dapat dah 500 saya. Okay, CC tu apa sebenarnya? CC tu adalah case credit. Case credit Case credit maksudnya ada sales. Ni mesti tak masuk kelas saya tu nanti. Tu siapa tu nampak nama aku tu? Nanti kau message aku. Macam mana boleh terlepas pandang ni? Okay, lepas tu barulah kita pergi ke mana? Lead. Okay, tahun depan kita nak pergi Hong Kong. Lepas tu kita ada solid manager 600cc, elite manager 1000, eagle manager, kan? Lepas tu barulah CBM. Jauhnya lagi. Tak apa. Jauh perjalanan, luas pengalaman. Okay, sebab tu saya kata tadi, bila kita rasa jauh, kita tengok berapa jauh yang kita dah lalui. Okay, so sampailah ke GLT. So, kita kena set matlamat kita. Kita nak berapa tadi? 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 kan? So, kita duduk kat sini. Alright? So, ni kita nak tengok juga sistem. Okay. Bermula dengan apa? Kita bermula dengan BOI sistem level 1 hingga level 4. So sekarang ni kita nak pergi level 1 dulu. Okay, level 1 maksudnya yang belum upgrade VIP dalam ni, anda kena upgrade kepada VIP. Okay, so bila anda upgrade VIP, penat tak tengok hutang? Okay, so kalau misalnya lepas tu level 2 adalah assistant supervisor. Okay, so apa tugas assistant supervisor? Dia kena ada 5 kali GP. At least 5. Tadi saya suruh 20 kali kan. So maksud kalau saya dah suruh 20 kali tu maksud lepas lah ni. 1 kali NDO. New Distributor Orientation. Tanya Upline you. Mana nak tengok kelas NDO ni? Okay. Mana-mana yang tak buat ni. Okay, you kena tengok. Ada 3 konsep 5 langkah. 5 langkah saya dah cerita malam ni. Okay. So 5 cabaran, product training kita memang ada selalu. Ada 1 kali camp kepimpinan. Kita akan buat pada bulan 10 insyaAllah. Kena turun. Okay. Annual Recognition Rally ataupun Kickstart event. Mesti kena turun. Event HQ yang terdekat di Kelantan. Okay. Untuk pembukaan. Kena turun ramai-ramai. Lepas tu kita akan buat pada bulan 9. HQ pada bulan 9. Lepas tu kita upgrade kepada level 3. So kalau you duduk di level 3, maksudnya you memang akan jadi supervisor ni. Okay, so 3 orang you taja, 3 orang you beli 2cc bulan tu contoh, tambah lagi seorang je lagi, you dah memang pergi ke supervisor. So kalau nak pergi level 3, you punya mindset
mindset adalah super je. Settle lah benda ni. So bila dah kat sini, apa yang you akan dapat? You akan dapat pin BOI lah daripada you punya upline. Okay, kat sini dah you kena hadir Art of War. Sebab bila dah nak jadi supervisor, you kena ada skill. Skill untuk develop. Faham. Okay, so L4 you dah supervisor sebab tadi kat sini kan you sebenarnya boleh set ni L3, L4 sekali. Okay, you boleh jadi super AM ataupun 3 direct AS yang buat yang taja AS. So ini adalah structure dia lah. Sampai L4 dulu. Jangan L5, L7 ni belum lagi. Nanti pening. Sebab saya tengok dah ada yang penat dah nak dengar. So benda ni ada. So insyaAllah benda ni saya akan cover dalam pelan pokok tuah nanti. Pelan hutan nanti. Okay. So sampai sini sahaja dulu. L1 sampai L4. Okay. So tadi saya tengok kan penat juga nak sampai dekat sini. Sebenarnya bila you terasa penat terhadap sesuatu, okay? Bila kita rasa buat kerja ni macam penatnya kan, kenapa tak sampai, kenapa macam susah nak pergi ke manager, sebab tu saya kata tengok progress. Every step dia ada progress dia. So you kena buat cash flow dan saya menjadikan cash flow saya tu adalah sasaran untuk saya bekerja di dalam Forever Living. Berapa yang kita nak? Sebab Forever boleh bayar you berapa yang you nak. Sebab saya boleh collect 1 juta dalam masa 5 tahun je. Okay, so benda tu tak mustahil. Kalau saya yang dah 10 tahun boleh collect 1 juta dalam masa 5 tahun, yang dulu tak ada program MMC, yang dulu tak ada banyak online macam ni, saya boleh buat 5 tahun. Kenapa you tak boleh buat 2 tahun je? Okay, so benda dah semakin upgrade, okay, benda dah semakin canggih sekarang ni, so you kena buat. So berjuang macam mana? Berjuang di track sendiri dan you mesti pastikan you dah bersedia, insyaAllah Allah akan bagi. So jangan takut nak tulis buku hutang you all tu, tulis sahaja, okay, tulis setiap bulan, mana nak dapat, dah hutang banyak nak tulis dulu. Benda tu akan sampai. Percayalah cakap saya. So, saya minta maaf sekali lagi, saya akhir kat sini sahaja. Okay? Maaf kalau ada tersalah kata, tersilap bahasa. Yang tak baik tu semua datang daripada saya. Yang baik tu semuanya datang daripada Allah. So, buat konsisten, jangan culas, okay? Buat kuatkan semangat anda semua. InsyaAllah, saya jumpa anda di pentas dunia. Saya serahkan semula majlis ni kepada MC hebat kita, Kak Mas. Alhamdulillah. Okey, selesai sudah perkongsian yang sangat bermanfaat pada malam ini. Terima kasih kepada MDM Izzaddin Siddiq atas ilmu, pengalaman, inspirasi yang telah dikongsikan. Semoga apa yang kita pelajari malam ini bukan sekadar menjadi nota, tapi menjadi tindakan. Kerana kejayaan bukan ditentukan oleh apa yang kita tahu, tapi apa yang kita lakukan secara konsisten. Ingatlah, tidak mengapa jika langkah kita kecil, asalkan kita tidak berhenti melangkah. Terima kasih semua yang hadir dan memberikan komitmen pada malam ini. Semoga Allah memberkati usaha kita, mempermudahkan rezeki kita dan mengurniakan kejayaan yang terbaik di dunia dan di akhirat. Saya, Mazlina Abdul Aziz, memohon maaf atas segala kekurangan sepanjang mengendalikan majlis ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan jumpa lagi di sesi akan datang. Teruskan konsisten kerana konsisten adalah kunci kejayaan. Assalamualaikum. DOI Group satu pasukan, satu komuniti yang sangat-sangat melengkapi. Dan dia telah terbukti dan banyak orang sudah berjaya dalam platform ini. Saya dah mempunyai lebih daripada 25 tahun pengalaman dalam marketing dan saya dapati Biosystem memang bagi satu platform yang kita dapat mengejar impian yang tanpa ragu-ragu dengan data dan information yang sangat-sangat unik. BOI International ini satu kumpulan, satu sistem yang telah berjaya terbukti lebih daripada 20 tahun. Sebab without sistem, kita tak tahu ke mana arah kita. So kenapa Kak Miza dekat sini, kenapa Kak Miza pilih BOI? Sebab sistem.
Sifu Simu mereka sangat humble dan sangat kasih sayang kepada kita semua. Sifu sangat excited bila Sifu nampak forever banyak perubahan yang kita boleh nampak. Dalam 5 tahun yang akan datang ini, kita akan pergi ke satu tahap yang lebih tinggi lagi. So Sifu doakan hari ini yang hadir ke dinner malam ini semua boleh capai malaman orang semua. Champion Excellent Rookie Award jatuh kepada Aaron Lee Chin-Hai. Setelah menyertai BO International, perubahan hidup saya sangat besar. Dari dulu saya makan gaji hanya 3,000 satu bulan. Sekarang saya punya income sudah untung lebih 1 juta dalam masa 3 tahun saja. Sifu Simu adalah matahari yang sangat-sangat besar sebab mereka mempunyai unlimited punya tenaga dan kasih sayang yang sangat-sangat banyak. Lima tahun yang terakhir, Sean Chan Kam Tak dan Olive Choi. Anda semua ada impian. Beranikan diri untuk masuk dalam kereta api laju. Kita pecut sama-sama menuju ke impian kita masing-masing. Kita follow the pathway dan insyaAllah kita akan sampai ke tempat yang terbaik. Inilah peluang dan platform yang tepat untuk korang berjuang. Sebab kat sini, modal kecil untung besar. Kiri, kanan. Konsisten, yakin dan setia. Yeay! RM48,400. Yes! Modal pembal mereka cecah RM624,238. You kalau percaya, you yakin, you nak masuk top 10, you will be the next. Yes,